Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semua pelajar boleh duduk sekarang. Sama-sama. Okey, saya nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua kepada pelajar 5 Kazin yang sangat saya sayangi sekalian. Okey, tahniah kerana anda telah terpilih sebagai sebahagian daripada keluarga rakaman pencerapan ketua-ketua Jabatan Sains Malaysia. So tahniah, anda telah terpilih antara kelas-kelas yang banyak daripada 30 kelas yang kita ada. Anda adalah salah satu yang paling bertuah untuk membantu saya membuat sesi pencerapan untuk rakan-rakan yang di luar sana. Okey, so hari ini apakah kita nak belajar hari ini? Alright, so hari ini kita akan belajar dalam bab 2, Bab 2 bahagian struktur dan fungsi daun, iaitu yang mana yang melibatkan organ utama yang terlibat dengan pertukaran gas dan juga pertukaran gas pada tumbuhan. Okey, right. Okay, next. So sebelum itu, kamu rasa organ manakah yang terlibat dengan proses pertukaran gas ni pada tumbuhan? Daun ke stoma? Stoma. Stoma itu terdapat pada mana? Okey. Stoma terdapat pada organ yang penting pada tumbuhan. Namakan organ yang penting pada tumbuhan tersebut. Ya. So, pada tumbuh-tumbuhan, organ yang utama yang terlibat dalam proses pertukaran gas adalah pada daun, dan pada daun terletaknya struktur yang dinamakan sebagai stoma. Tapi di manakah stoma? Kemudian yang kedua, bagaimanakah stoma berfungsi? Betul? So right. So sebelum kita pergi lebih jauh, cuba kita tengok dulu video ini. Video ini akan menerangkan sedikit sebanyak, tapi dia dalam bahasa Inggeris. Saya harap kamu faham kot, no? Okey. Bagaimana dia berfungsi? So kamu boleh tengok bagaimana stoma berfungsi. Kita saksikan bersama. During photosynthesis, stomata play a critical role by regulating the exchange of gases, particularly carbon dioxide and oxygen, between the plant and its environment. Stomata are tiny openings found mostly on the underside of the leaves. The stomata can be opened and closed by specialized cells called guard cells. These cells are shaped like crescent moons or sausages, and there are 2 of them for each stomatal pore. When stomata are open, they allow carbon dioxide to enter the leaf, which is then used by the plant to produce glucose, food, through photosynthesis. At the same time, oxygen, a byproduct of photosynthesis, is released through the stomata into the atmosphere. At night, when sunlight is not available, the rate of photosynthesis significantly decreases, and the need for CO2 intake is greatly reduced. Closing the stomata at night helps to conserve water by reducing transpiration, which is the loss of water vapor. This is particularly important in arid environments, where water conservation is essential for plant survival. When the sun rises, guard cells open the stomata, and photosynthesis continues. Okey, so tamat. Okey, so daripada video yang kamu tunjukkan tadi, yang saya tunjukkan tadi, kamu rasa bagaimana stoma berfungsi? Siapa boleh berikan pandangan? Ada tak? Okey. Iaitu stoma berfungsi dengan cara okey, Aino cuba bangun. Sebentar. Okay, Assalamualaikum.
Stoma berfungsi dengan cara membuka dan menutup. Dia akan membuka pada waktu tengah hari untuk menyerap masuk karbon dioksida, tapi oksigen daripada dalam tumbuhan itu akan dialirkan keluar. Pada waktu malam, dianya akan tertutup untuk kita kata keep air yang ada dalam tumbuhan tersebut. Baik. Okey. Terima kasih Ainur. Duduk Ainur. Okey. Hai, hebat. Okey. So persoalannya Ainur dah sebutkan tadi yang karbon dioksida boleh memasuki stoma. Tapi dia masuk ikut mana? Daripada sel, apabila sel pengawal itu dia membuka stoma. Gitu. Okey. So kamu rasa kenapakah sel pengawal boleh membenarkan mengubah bentuknya, membenarkan gas karbon dioksida ataupun oksigen keluar ataupun karbon dioksida masuk ke dalamnya? Macam mana? Ada siapa yang tahu tak? Bagaimana gut cell ataupun sel pengawal berfungsi? Jadi mana hari ini itulah yang kita nak belajar pada hari ini. Yang itu kamu tak belajar lagi, betul? So jadi makna tujuan video yang diberikan hari ini ialah untuk membimbing kamu memahami bagaimana pembukaan dan penutupan stoma. Itulah dia. Sebab itu dia Ainul sangkut tadi sikit. Tadi cuma diberitahu tadi bagaimana gas karbon dioksida akan masuk melalui satu lubang yang dinamakan sebagai liang stoma. Betul? Dan kemudian lepas tumbuh-tumbuhan menjalankan proses fotosintesis, oksigen terhasil, oksigen akan keluar pula melalui liang stoma. Tapi isu dia macam mana dan bagaimana gut cell berfungsi membolehkan pembukaan dan juga penutupan liang stoma. Okey, so hari ini tujuan kita saya nak jelaskan pada anda tentang okey. So inilah kita punya objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu pertama mewajarkan keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan, kemudian menerangkan mekanisme pembukaan dan penutupan stoma berdasarkan kepada pengambilan ion kalium dan perubahan kepekatan sklerosa, dan meramalkan dengan penjelasan kesan dan daripada kekurangan air pada tumbuhan pada stoma, pembukaan dan penutupnya. Okey. Right. So, kita akan mula dengan pembentukan masteri. Okey. Setiap meja ada 4 orang, betul? Okey. So, saya akan agihkan dahulu. Al-Fatir bermula sebagai nombor 1, kamu nombor 2, nombor 3 dan Ainur sebagai nombor 4. Saya namakan ini sebagai kumpulan asal mentor-menti, kumpulan 1. Tapi kamu memiliki nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Nombor 1 hingga 4 itulah mewakili tugasan, tetapi meja ini adalah mewakili kumpulan mentor. So dalam ni mentor adalah Ainur sebagai mentor kepada kumpulan ini. Faham? So begitu juga dengan kumpulan 2. Kumpulan 2 Baihaqi sebagai nombor 1. Okey, diikuti oleh Adam. Adam selaku ketua ataupun mentor dalam kumpulan mentor-menti ini. Tapi kamu memiliki nombor 2, kamu nombor 3 dan kamu nombor 4. Begitulah kumpulan belakang Baihaqi, Najmi nombor 1, Umaris nombor 2, kamu nombor 3 dan Arif nombor 4. Betul? Okey, dan next sana Jeremy nombor 1, Jamia nombor 2, Widat nombor 3, Adriana nombor 4 dan last sekali Syazwi nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, so tugasan yang saya design pada hari ini, yang saya dah reka hari ini memang bersesuaian untuk kamu. So dalam setiap orang akan mendapat satu set helaian tugasan yang mana dia terkandung dalam ni ada 4 tugasan. So nombor 1 seperti Al-Fatir dan juga Baihaqi dan seterusnya akan membuat tugasan 1. Okey, manakala kamu yang nombor 2, okey, contoh Adam nombor 2, buatlah tugasan nombor 2. Okey, dan nombor 3 akan buat tugasan nombor 3 dan nombor 4 akan buat tugasan nombor 4. Saya akan bagi masa kepada kamu untuk membentuk kumpulan masteri. Yang tadi itu kumpulan 1 akan membentuk kumpulan masteri 1 di sini, kumpulan masteri 2 di sini, dan di belakang Widat adalah kumpulan masteri 4 dan dekat pada Syazwi adalah kumpulan masteri yang ketiga. Arahan saya jelas ke? Jelas? Nak saya ulangkan arahan ataupun kita boleh teruskan? Jelas. Okey, so kalau jelas, siapa nombor 1? Boleh berdiri sekarang? So kat mana kamu? Okey, boleh bergerak sekarang. Dan nombor 2 boleh bangun?
Okey, nombor 2 akan bangun bergerak ke meja 2 sekarang. Okey, sambil tu boleh edarkan kertas tugasan. Boleh gerak sekarang? Okey, nombor 3 boleh bangun. Bergerak ke meja 3. Dan nombor 4 bergerak ke meja 4. Okey, datang ke hadapan boleh ambil tugasan masing-masing. Okey. Cukup? Cukup ke? Kurang? Okey. Cukup? Ya saya. Kamu ke belakang. Meja sana. Ni. Okey. Okey. Ada siapa yang tak dapat lagi? Okey. Boleh dah kah? Boleh ambil. Siapa tak dapat lagi? Ada yang lebih tak? Okey, cukup? Cukup. Okey, right. So saya nak pastikan lagi sekali, yang ini adalah nombor berapa? 1. Ni nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, sekarang ni saya nak kamu masuk dalam posisi berbincang. Okey? So jadi bermakna pastikan di hadapan ni ada 2 orang, di meja ada 3 orang. So saya nak kamu dalam posisi berbincang. Ya saya. Tak cukup lagi. Okey. So jadi bermakna kita lihat kepada arahan yang diberikan, anda diberi masa 10 minit di dalam kumpulan masteri untuk bincang dan lengkapkan tugasan yang diberikan. Okey. So bagaimana anda nak melengkapkan tugasan? Anda boleh gunakan buku teks yang ada pada atas meja anda. Dan kalau anda nak dapatkan maklumat tambahan, anda boleh ke hadapan. Di hadapan ni pun ada maklumat internet untuk kamu gunakan sekiranya ada maklumat tambahan yang nak kamu carilah. Okey, anda dipersilakan untuk menggunakannya. Okey, so anda boleh mula sekarang. Sekiranya ada sebarang pertanyaan dan persoalan, kamu boleh tanya saya ya. Ambil gambar ni. Okey, anda boleh tanya saya bila masa sekiranya ada sebarang persoalan. Ya saya. Boleh silakan datang depan ni. Alright. Macam mana tugasan? Boleh buat tak? Boleh kan? Saya rasa yang ini kita pernah buat sebelum ni dekat sesi intervensi, betul? Sesi intervensi. Okey, saya dah terangkan kaedah bagaimana mengisi dalam ruangan kosong kan. Okey, so bagaimana dengan mekanisme pembukaan dan penutupan yang kamu faham daripada ni Syazwi? Daripada tugasan yang saya berikan. Ya. Ayam kalim ni dia macam
dialah punca stoma tu terbuka. So bila kehadiran ion kalium, dia akan stoma tu akan segah. Okey. Jadi bila ion kalium tu dah tak ada, dia akan menjadi flasid. Kamu rasa kenapa bila ion kalium menjadi punca menyebabkan dia disegah? Dia ada berkaitan dengan apa? Yang itu menjadi soalan. Sebab tugasan kamu ni tak ada lagi melibatkan kefahaman tersebut. Sebab dia ada dalam tugasan 2, 3 dan 4. Itu tujuan saya tanya soalan tersebut. Okey, itu yang pertama. Sebab nanti kamu akan regroup balik dalam kumpulan mentor-menti. Kumpulan 2 ni akan tengah cari maklumat dan kumpulan 3 dia akan ajar kamu bagaimana ion kalium dan juga larutan sukrosa boleh mempengaruhi sama ada pembukaan dan penutupan stoma. Okey, jelas? Dah siap dah? Okey, sekarang ni cuba kamu siapkan padan dan silang dan padan. Padankan. Okey, kalau ada pun boleh tanya. Umar, kamu cari apa dalam internet? Boleh berada. Mengapakah ion kalium berada di sekeliling stoma? Okey, good. Teruskan. Ya, saya. Boleh. Tapi masalahnya kawan-kawan masih gunakan. Tunggu sekejap. Ya, saya. Ya. Yang stoma kan? Stoma terbuka maksudnya yang stoma terbuka lah. Ya. Maksud kalau stoma terbuka bermaksud wujud satu ruangan. Ruangan itu dinamakan sebagai liang. Tapi dalam teks dia terus mention sebagai stoma terbuka. Itu maksud dia. Okey. Terima kasih. Alright, masa ada lebih kurang 3 minit lagi. Okey, kumpulan 1 dah siap kan? Belum lagi, dah padan kan dah? Okey, dah siap. Kau dah siap beritahu sebab saya ada tugasan yang khas untuk kamu. Okey, kamu boleh rujuk buku teks sebagai panduan utama okey, rujuk buku teks. Saya harapkan kamu boleh lengkapkan dalam masa lagi 3 minit. Masa nak habis dah. Ya. Okey, dah siap dah? Alright. So sekarang ni untuk kumpulan 1 ni saya ada satu alat tambahan. Alat tambahan ini baru saya reka beli kat kedai peralatan hadiah. So yang ni belon panjang. Okey, right. So saya nak kamu gunakan model ini untuk menunjukkan kepada kawan kamu ni dalam ni bagaimanakah pertama sekali bagaimanakah keadaan stoma dalam keadaan dia dalam keadaan dia flasid apa jadi, kalau dalam keadaan dia segah apa jadi. Okey. So kamu gunakan tugasan kamu tadi untuk memahamkan. Tugas satu kamu ni gunakan model ini untuk kamu fahamkan. Untuk kamu fahamkan bagaimana stoma berfungsi. Okey. Alright. Siapa yang paling senyap dalam kumpulan ni tadi? Siapa yang paling senyap? Bahaki. Okey, Bahaki pegang model. Okey, boleh bincang sekarang ni.
Ya, saya. Perkataan sukrosa ni dengan pengambilan air ini berlaku serentak. Ulang saya tak faham soalan. Saya tak dengar soalan. Perkataan sukrosa dekat dalam sel pengawal ni dengan pengambilan ion kalium dalam sel pengawal ni dia berlaku secara Ya, serentak. berlaku serentak. So, masuk serentak. Okey, sekarang ni kalau untuk molekul, pembentukan molekul sukrosa, dia terbentuk hasil daripada apa? Ya, daripada fotosintesis. So, kalau pokok itu menjalankan proses fotosintesis, maka sukrosa pun terhasil. Okey, dalam pada masa yang sama, pada waktu siang, ion kalium akan meresap masuk ke dalam sel pengawal tersebut pada waktu siang. Dan bila dia meresap masuk, maka keupayaan ion kalium akan meningkat. Dalam pada masa yang sama, sukrosa pun dihasilkan. So, bila sukrosa dihasilkan, maka keupayaan larutan pun semakin meningkat. So, dengan kombinasi kedua-dua ni, bagaimana dengan keupayaan molekul lain dalam sel pengawal pula? Semakin rendah. Maka dia apa yang akan berlaku seterusnya? Flasid. Daripada mana pula molekul air akan meresap daripada mana ke mana? Ya ke? Kalau ion kalium, yang ni pembukaan ke penutupan ni? Oh, penutupan. Oh, kalau penutupan maksudnya ion saya salah dengar, saya dengar pembukaan. So kalau penutupan, ion kalium tu keluar daripada sel pengawal ke dia masuk dalam sel pengawal? Ya, saya dengar pembukaan. Minta maaf, saya tak dengar. Sebab saya ingat, saya tahu kamu buat penutupan, tapi saya kemungkinan kamu tanya pasal pembukaan. So sekarang ni kamu tengah tanya penutupan lah. Kalau penutupan terbalik. Kalau penutupan, adakah proses fotosintesis boleh dijalankan? Dijalankan tak? So jadi mana molekul sukrosa? Ada tak? Sebab meningkat ke tak? So tak ada lah. Patutlah kau macam confused blur apa cikgu terangkan tadi kan. Okey, so dia terbalik. Mekanisme pembukaan dengan penutupan terbalik. Iaitu kalau pada waktu malam, memang stoma akan tertutup. Tapi bagaimana dia tertutup? Sebab ini berpunca daripada ion kalium yang meresap keluar ke epidermis dan dia akan merendahkan keupayaan ion kalium. Dan pada sama sukrosa pun tak dihasilkan, maka keupayaan sukrosa pun, molekul sukrosa pun rendah. Tetapi apa berlaku dengan keupayaan air dalam sel pengawal tersebut? Meningkat. Sebab air akan keluar secara osmosis daripada sel pengawal ke persekitaran, menyebabkan sel menjadi flasid. Okey, now kamu tengok kumpulan satu sana. Dia ada satu alat yang nak tengok macam mana keadaan stoma itu flasid ataupun dia segar. Nanti dia akan terangkan kepada kamu macam mana keadaan dia flasid dan segar. Okey. Alright. Habis masa dah. Alright. Dah habis masa Tinggal 1 minit lagi. Alright, sebab lepas ni kamu akan kembali ke kumpulan. Nampak ada yang belum siap lagi. Pastikan kawan kamu siap setiap keping sebab kamu nak kena terangkan dan kena tulis cepat. Okey, pastikan semua kena lengkapkan tugasan. Kalau tidak, kita tak boleh nak teruskan. Okey, lepas ni kita akan ada quiz. Nak tengok sejauh mana kefahaman kamu. Okey, last call. Ada siapa yang nak tanya lagi soalan sebelum saya tamatkan? Ya, saya. Macam mana dia boleh mengubah keupayaan larutan tu? Bagaimana dia boleh mengubah? Waktu ion kalium. Yes, bagaimana ion kalium boleh mengubah atau tak boleh mengubah? Dia akan menjadi satu tanda soal. Sebab bila kamu akan regroup dalam kumpulan mentor-mentee, akan ada lagi tugasan 2 dan tugasan 3 yang akan terangkan kepada kamu. Okey, so sekali tertanya lah kan? Macam mana buka tutup ni? Aku dah main belon ni kan. Saat lagi satu buka satu tutup, tapi bagaimana? Okey, so kita akan tunggu. Okey, next. Okey, habis. Kamu kena bertanggungjawab di atas tugasan yang diberikan sebab lepas ni kamu akan regroup dalam mentor-mentee, kamulah akan menjadi mentor ke atas tugasan dalam grup mentor-mentee. Okey, seronok tak hari ni kau belajar macam mana? Macam mana? Okey, alright. Sebab saya ada timbul misteri dan kalau ada plot twist kita tengok. Ada tak? Ada tak wujud plot twist? Tadi kumpulan 3 saya ada berlaku sikit salah faham ni tapi tak apa, dah clear dah. Alright, so now settle. Kita boleh move kepada yang seterusnya. Okey, next. Okey, kembali kepada kumpulan mentor-mentee. Okey, setiap ahli akan menjelaskan pembukaan dan penutupan stoma dengan melengkapkan keempat tugasan. Masa diberikan 15 minit je. Maksudnya setiap orang hanya ada masa 4 ataupun 3 minit untuk pastikan rakan anda dapat tugasan masing-masing.
Dan semua orang perlu penuhkan tugasan tersebut dengan jawapan daripada mentor-mentor, keempat mentor yang dah terbentuk tadi tu. Dia akan terangkan. Dah tak ada siapa menti dalam ni, semua mentor. Faham kan konsep ni kan? Dan pastikan. Dan lepas ni kita tengok, adakah kamu betul-betul faham bagaimana mekanisme pembukaan dan penutupan skema. Okey, gerak. Kembali ke pulang masing-masing. Belon tinggal di sini. Baik. Okey. 15 minit daripada sekarang anda boleh mulakan. Okey, nombor 1 terangkan kepada nombor 2 dan begitulah seterusnya. Tugasan satu. Okay, buka tugasan satu, buka. Okey, sama. Sel-sel ayat daripada sel-sel epidermis, air daripada sel-sel epidermis akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Itulah maksudnya mengubah keupayaan. Sebab apa? Ion kalium bila masuk ke dalam sel pengawal akan menyebabkan sel pengawal tinggi keupayaan larutan. Faham? Okey, tugasan 1 boleh tamat kot. Boleh gerak kepada tugasan 2. Okey, semua boleh faham tugasan 1? Alhamdulillah. Okey, so kita bergerak kepada tugasan kedua. Bulan ni ada masalah ke? Tugasan kedua kita nak tahu pasal mekanisme pembukaan stoma dan dari segi ion kalium dan juga sukrosa. Kita tengok pada faktor ion kalium. Okey, buat dulu. Lengkapkan ion kalium oleh sel pengawal. Okey, macam tadi saya ada cakap, ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal menyebabkan keupayaan larutan di dalam sel pengawal meningkat. Okey, ion kalium itu adalah keupayaan larutan. So bila dia bergerak masuk ke dalam sel pengawal, automatik keupayaan larutan di dalam sel pengawal akan meningkat. Maka keupayaan air di dalam sel pengawal akan menurun. So bila keupayaan larutan meningkat, keupayaan air mestilah menurun. Okey, so bila keupayaan menurun, kita ada belajar benda ini waktu form 4. Chapter Chapter berapa? Ready untuk ambil grup yang ni untuk terangkan. Kita dah belajar yang pasal keupayaan tinggi, keupayaan rendah, keupayaan rendah, keupayaan tinggi. Kita dah belajar waktu semasa form 4. Okey, stop sekejap Umaris. Boleh tak kamu tolong terangkan? So, bila keupayaan air di dalam sel pengawal rendah, apa akan jadi? Keupayaan air pada sel-sel epidermis akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Baik. Apabila dalam keadaan fasid, stoma tertutup kan. Jadi di sekeliling epidermis bawah terdapatnya ion kalium dan daripada pengambilan ion kalium oleh sel pengawal, ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal. Kenapa? Sebab apa? Dan
Apabila ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal, keupayaan larutan dalam sel pengawal tersebut akan meningkat. Jadi apabila keupayaan larutan dalam sel pengawal meningkat, keupayaan air pula akan berkuranglah. Sebab apa? Sebab yang dipenuhi dalam sel tu sebut ialah ion kalium. Jadi molekul-molekul air dari sel epidermis meresap masuk ke dalam sel sebab dia nak memenuhi sel tersebutlah. Dan sel tersebut akan jadi segar dan melengkung. Dan itu segar. Sama segar. Baik. Okey, tugasan 2, pastikan semua menti-menti anda melengkapkan tugasan Okey. Okey, baik. Okey, sekarang ni adalah melengkapkan tugasan 2. Kepekatan sukrasa di dalam sel pengawal. Jadi dengan kehadiran cahaya kan, apabila fotosintesis berlaku. Sebab apa? Sebab cahaya matahari diperlukan dalam proses fotosintesis. Jadi kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal jadi tinggi. Sukrosa ni datang mana? Sukrosa ni datangnya apabila berlakunya proses fotosintesis. Macam Najmi dah cakap tadi, yang sukrosa akan dihasilkan selepas proses fotosintesis kan. Jadi kepekatan sukrosa tersebut dalam sel pengawal menjadi tinggi. Jadi apabila kepekatan sukrosa di dalam sel menjadi tinggi, apa pula jadi yang kepada apa? Keupayaan air dalam sel. Jadi apa dah? Saya tidak tahu. Keupayaan air dalam sel pengawal akan menurun. Sama juga macam tadi. Jadi molekul air dari sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. So kalau dia nak meresap masuk, dia memang selalunya akan guna osmosis. Jadi sel pengawal akan menjadi segar dan melengkung keluar macam ni. Kan? Dan stoma akan terbuka. Okey, tahniah Maris, grup ni terbaik. Okey. Okey, anda sepatutnya dah bergerak kepada tugasan yang ketiga. Boleh mula sekarang. So bila tak ada cahaya matahari, fotosintesis tak akan berlaku. Kenapa dia tak berlaku? Sebab cahaya matahari kan sebenarnya tenaga untuk fotosintesis. Okey, jadi bila fotosintesis tak berlaku, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal pun berkurang. Dan keupayaan air dalam sel meningkat. Kenapa? Sebab sukrosa tu kan kita cakap dia sebagai gula lah kan. Kan dia pekat. So kalau ada gula, keupayaan air menurun. Kalau tak ada gula, keupayaan air betul. Jadi bila keupayaan air meningkat, macam dekat air kalium juga, dia molekul air juga akan meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara betul. Jadi bila molekul air dah bergerak keluar, sel pengawal akan menjadi flaccid, flat, dia akan tertutup dan stoma akan tertutup. So kan bila ayat banyak kan, Syahada cakap
macam okey, bila ayat sikit ada yang okey macam kedua-dua benda ni jadi serentak lah. So macam bila dia terbuka tu Okey. walaupun sikit, Saya harap boleh berhenti sekejap. ada benda yang keluar. Pandang kepada saya. Okey, sekarang ni anda dah sampai ke tugasan 3 belum? Okey, saya bagi masa anda 2 minit untuk bersendirian ataupun bersorangan untuk cuba lengkapkan dulu tugasan 1, 2 dan 3. Dan anda boleh tanya mentor-mentor kumpulan 1, 2, 3 kalau kamu ada masalah. Cuba lengkapkan dulu sebelum kita bergerak kepada tugasan yang keempat. Nanti pun 2 minit ni kalau kamu ada sebarang pertanyaan, saya akan cuba jawab kalau kamu ada perlukan bantuan. Aku tengah tengok nombor. Aku minit. Okey, saya bagi masa 1 minit lagi. Okey, mana yang dah habis, anda boleh bergerak kepada tugasan 4, iaitu orang yang mendapat nombor 4 boleh mula menerangkan kepada nombor 1, 2 dan 3. Boleh mula sekarang? Siapa yang masih belum lengkap, boleh lengkapkan lagi. Pertama terbuka. Yang saya okey. Tumbuhan segar ni menyebabkan stama terbuka. Macam ni. Okey. Okey, kelampau boleh tengok muka surat 35. Okey. Tumbuhan dia menjadi segar sebab dia macam mana? Kenapa tumbuhan boleh menjadi segar? Sebab dia cukup air. Ya, betul. Sebab dia cukup air. Kenapa dia cukup air? Macam mana dia cukup air? Sini kita nak habaq sini. Tadi Luke dah habaq dah. Umar Riz dah habaq dah. Okey, bila ion kalium masuk banyak dekat dalam stama, dalam sel pengawal. Okey. Molekul air akan meresap masuk sebab ion keberkatan ion kalium tinggi dekat dalam sel pengawal. Jadi air akan meresap masuk, akan jadi nilah, akan segar dan terbuka macam ni. Okey Arif, tadi kamu kata keupayaan ion kalium tinggi. Ya. Apabila sel pengawal ni memiliki keupayaan ion kalium yang tinggi, bagaimana dengan keupayaan molekul air dalam tu? Keupayaan keupayaan molekul air dalam sel pengawal. Kalau dalam sel pengawal ni dia rendah. Okay. Kalau rendah apa jadi? Sebabkan tu dalam berlaku osmosis, air akan meresap masuk. Daripada mana? Air daripada mana? Daripada
tahun Bukan. Sebelah sel pengawal ada sel apa? Oh, sel epidermis. Yes, kamu kena betul. gunakan terma yang tepat, iaitu sel epidermis. Menyebabkan air daripada molekul air daripada sel epidermis akan meresap masuk secara osmosis ke dalam sel pengawal. Yang mana sel pengawal memiliki keupayaan molekul air yang rendah. Sebab itulah dia akan jadi segar. Kalau segar dia, kamu rasa dia yang stoma membuka ke tutup? Dia akan terbuka sebab water molecule masuk, dia akan menolak dinding vakuol sel pengawal, lalu dia akan terbuka. Tapi yang paling penting, apa dia struktur di bahagian ni? Yang ni tak mention kan? Okey. Okay, kalau kau tengok ni struktur dalam. Yang ni luar. Okay, apa boleh tengok dekat musrat 35 pada daerah abang tu. Dinding dalam sel yang tebal. Dinding dalam sel ni dia tebal dan ada kurang kekenyalan. Okey. So, time's up. Tinggal 1 minit je lagi. Lengkapkan tugasan anda. Layu dengan ni pantasnya. Sebab dia flasik. Flasik dia kena air dia akan jadi straight. Itu je. Okey, cuba lengkapkan tugasan 4 anda. Sebelum saya berikan jawapan. Dia rabak yang kalau dia terlampau elastik dia menyebabkan air kekurangan air. Dia tebal. Dia tebal. Sebab air masuk pergulatan kalium dengan air ada dalam kalau air masuk kan. Dia akan mengembang. Kat mangkuk tu kan dia masuk apa kesan apa penyakit tu. Kalau air kan kalau kat sel darah dia meletup kan. Kalau kat sel tumbuhan dia tolak dinding vakuum tak pecah. Dia cekak. Dia tembang. Ya, tembang. Dia kena letak. Sebab tu bila dia kan macam ni. Kita bila ayak-ayak masuk kan, dia tebal. Dia akan menolak ni. Dia akan macam tu. Sebab ada ni. Dia sel ni. Bahagian dia ayak. Bila dia ni dia tak kenyal. Kalau dia kenyal. Okey, time's up. Dia pokok dia layu. Okey. Class, attention. Yes, sir. Alright. Okey, time's up. So lepas time's up, sila kembali ke tempat masing-masing. Okey. Okey. So bagaimana dengan aktiviti kita hari ini? Ada siapa yang nak bagi sedikit refleksi? Grup mana ada tak? Sebelum kita move kepada stage yang seterusnya ada? Ada? Bagaimana dengan Umaris? Sila berdiri. Okey. Jadi cara kita belajar iaitu dibagi kepada 4 kumpulan. Okey. Setiap pelajar dari kumpulan yang spesifik itu akan belajar lebih spesifik berkaitan dengan part yang diorang dapat lah. Iaitu kalau macam saya nombor 2 iaitu saya dapat pembukaan stoma. Jadi di sini saya dapat belajar pembukaan stoma dengan lebih tepat dan lebih detail. Okay. Jadi apabila saya kembali ke kumpulan asal daripada kumpulan masteri, saya dapat mengajar dengan lebih baik lah. Dan jadi sama juga dengan rakan-rakan saya lain daripada nombor 1, 3 dan 4, diorang belajar tentang perkara yang lain. Jadi bila kembali ke kumpulan asal, mereka dapat explain berkaitan apa yang diorang belajar dengan lebih baik. Baik, terima kasih Umar. Tepukan kemudian untuk Umar. Hebat Umar. Okey, Adam. Tadi Umar terangkan bahawa bagi pihak dia, personally, individunya mengatakan bahawa dia faham, belajar, dia berbincang dengan grup masteri, dia dah faham dan dia boleh terangkan.
Okey, so Adam, kamu dapat tugasan apa Adam? Saya dapat tugasan 2. Okey, tugasan 2. Okey, boleh Adam terangkan tugasan 2 apakah yang anda perolehi? Okey, so untuk tugasan 2 ni, tugasan saya adalah untuk menerangkan mekanisme pengambilan ion kalium oleh sel pengawal dan juga mekanisme kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. Okey, so saya akan terangkan untuk sukrosa. Okey, dengan kehadiran cahaya, fotosintesis berlaku menyebabkan kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal tinggi. Okey, so kita tahu secara umumnya apabila ada kehadiran cahaya, fotosintesis akan berlaku. So di dalam sel pengawal kita tahu adanya kloroplas di dalam sel pengawal dan mempunyai klorofil di dalam kloroplas itu. Okey, so klorofil ini akan menyerap cahaya matahari. Jadi fotosintesis akan berlaku menghasilkan glukosa, sukrosa. Okey, so sel pengawal akan tinggi dengan kepekatan sukrosa disebabkan fotosintesis yang berlaku. Apabila keupayaan larutan tinggi akan menyebabkan keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Maka keupayaan air daripada sel-sel epidermis akan meresap masuk ke dalam sel-sel pengawal secara osmosis, akan menyebabkan sel pengawal menjadi segah dan stoma akan terbuka. Tepukan gemuruh untuk Adam. Okay, right. So, nampaknya basically kamu faham bagaimana pembukaan dan penutupan stoma. Mana kumpulan 1 tadi? Okay, sila bangun kumpulan 1. Okay, dah terjawab tak persoalan yang kamu tanya pada saya tadi? So, kalau kamu perhatikan ialah dalam tugasan 2 dia menerangkan bagaimana tiba-tiba keupayaan sukrosa meningkat. Okey. So semuanya akibat daripada proses fotosintesis. Iaitu proses fotosintesis akan menghasilkan glukosa, iaitu glukosa apabila bercampur dengan fruktosa lalu menghasilkan sukrosa. Glukosa, fruktosa akan menghasilkan sukrosa. So jangan confuse tadi Adam kan. Glukosa ke sukrosa ni? So sebenarnya unit asas bagi sukrosa adalah glukosa dan juga fruktosa. Unit asas dia. Yang ni yang basic kamu belajar masa form 4 dulu. Okey, now duduk nombor 1. So settle kan nombor 1? Itu saya kata, tapi tak ada plot twist pun. Cuma sebenarnya tugasan ni saling melengkapi di antara satu sama lain. So jadi mana saya tak nak teruskanlah sebab lepas kita ada ujian. Cuma saya nak tambah kepada model ini. Kalau kamu perhatikan apabila ion kalium meresap masuk ini semasa mekanisme pembukaan stoma. Waktu siang ion kalium akan meresap masuk ke dalam sel pengawal. Dalam pada masa yang sama klorofil akan menyerap cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Maka menyebabkan keupayaan larutan akan meningkat, iaitu larutan apakah? Keupayaan apakah? Keupayaan sukrosa dan keupayaan ion kalium. Dalam pada masa yang sama, keupayaan air, molekul air di dalam sel akan menurun. So menyebabkan keupayaan air di luar, iaitu sel-sel epidermis akan meresap masuk secara osmosis, menyebabkan air memenuhi ruang sel pengawal dan vakuol akan dipenuhi. Lantas tekanan air yang kuat akan menolak vakuol itu ke luar, lalu dia akan membuka liang stoma. Faham? Tapi yang menjadi masalah, senang-senang je kita cakap kan, air masuk dia terbuka keluar. Kenapa dia tak ke dalam sini? Kalau betul segah kan, kalau air masuk dia boleh tutup juga. Tapi kenapa? Yang ini yang plot twist yang kemungkinan yang kamu kena fikirkan. Kamu rasa kenapa? Okey, berbalik daripada yang semalam, aktiviti semalam, kita jalankan menggunakan microviewer. Kamu dah tengok struktur stoma. Betul? Dia kena dengan bahagian luar sel pengawal dan bahagian dalam sel pengawal. Kalau kamu ingat bahagian dalam sel pengawal ni apa dia? Dia lebih apa? Lebih tebal. Itu rahsia dia. So balik ni tampallah selotip, and then sebab itulah bila air masuk, maka yang bahagian ni tak dia akan stop regangan tersebut. Yang bahagian luar ni elastik. Bila air masuk banyak, maka yang bahagian ni akan stay lah. Tapi yang atas ini yang akan meregang keluar. Itu cerita dia. Ya, tepuk tangan. So bermaksud kita punya aktiviti semalam membantu kamu untuk pemahaman pada aktiviti hari ini. Rupanya bahagian luar ini memiliki dinding yang
Tebal. Okey. So jadi mana yang bahagian 3 tu kalau untuk tugasan keempat is simply like that. Sebab kalau air masuk, water molecule masuk ke dalam stoma, menyebabkan tumbuhan menjadi segar. Okey, so masa dah tak mengizinkan, kita akan terus kepada exam. Saya akan bagi latihan. Kita ada masa sikit lagi. So saya bagi masa anda 10 minit. Tutup semua kertas, buku. Kita nak uji kefahaman ni. Wah, hebat tak hebat Ibn Kazir ni? Saya nak tengok. Berapa? Hebat tak hebat? Okey, biologi berapa? Hebat. Okey, macam biasa. Okey, ready? Paskan ke belakang. Paskan ke belakang. Hindarkan. Hindarkan ke belakang. Cukup ke depan? Okey, jangan tengok nota, jangan tiru Baik. Ada lebih ke tak cukup? Dapat nombor 1 ke? Okey, masa tinggal lagi 2 minit. Siap Adam? Siap. Ya. Okey, kalau Adam dah siap. Siapa dah siap kat tangan? Oh, terbaik. Jeremy pun dah siap. Okey, yang belum siap boleh teruskan. Okey. Mana-mana yang dah siap, boleh ambil perhatian sebentar. Saya ada satu soalan tambahan. Soalan tambahan ini ialah soalan melibatkan persekitaran kita. Dengan arti kata lain, soalan kebat. Kemahiran beraras tinggi. Okey, apakah soalannya? Kalau kita lihat dalam suasana keadaan sekarang ni, di MRC Balik Pulau, pada waktu, dah tempoh sebulan 2 ni, kamu rasa adakah hujan kerap yang berlaku di sekitar maktab kita ni? Kerap tak hujan? Sebaliknya berlaku dalam keadaan panas yang berpanjangan. Betul? Betul. Di mana tanah sangat kering. Betul? Betul. Alright. So soalan saya,
pada pandangan kamu, sekiranya MRSM Balik Pulau ni kawasannya dah tak hujan selama lebih kurang 2 minggu lah katakan. Bagaimana dengan keadaan tumbuhan-tumbuhan renek yang mana akarnya adalah akar rambut dan air jauh ke dalam tanah. Okey, air jauh ke dalam tanah. Sedangkan tumbuhan-tumbuhan renek ni akar rambut dia berada di permukaan tanah sahaja, ataupun kedalaman tak beberapa sentimeter. Okey, pada pandangan kamu, adakah tumbuhan renek ini ataupun tumbuhan herba ini keadaannya dikatakan segah ataupun dia menjadi layu? Cuba kamu fikirkan. Yang tak siap boleh teruskan buat kerja, ke dah siap dah? Yang dah siap boleh fikirkan benda ni. Bagaimana dengan mekanisme penutupan stoma, pembukaan stoma? Adakah stoma itu sentiasa terbuka ke, dia tertutup ke dalam keadaan suasana ini? Dan akibat daripada itu apakah berlaku pada tumbuhan renek tersebut? Dapat jawapan? Siapa dapat jawapan sila angkat tangan. Kita tengok. Saya nak bagi bintang dinosaur. Saya ada bintang dinosaur ni. Siapa? Ya, saya. Nama. Oh, ulang soalan. Soalan saya tak faham. So, dalam tempoh 2 minggu dah tak hujan. Bermaksud permukaan tanah kering lah. So, tumbuhan renek ni, akar dia ada permukaan tanah. Dia tak ada dalam tanah. So, tanah ni kering kontang ni. So, bagaimana keadaan situasi pada pokok renek tersebut? Adakah dia layu ataupun dia segah? Bila air tak ada? Layu ke segah? Layu. Kenapa layu? Stoma dia stoma tertutup. Tetapi kenapa stoma tertutup? Molekul air boleh naik tak daripada dalam tanah? Ada tak air daripada tanah? Tepuk tangan. Tak nak faham kan? Tapi soalan SPM mungkin boleh pergi kepada tentang fenomena El Nino, kemarau yang berpanjangan. Kesan kemarau tersebut yang saya terangkan tadi. So bila air tak ada dalam tanah, bagaimana kupayaan air dalam tanah pun rendah. Macam mana water molekul daripada tanah nak naik ke atas? So sekarang ni tumbuhan dah tak ada, dah kurang molekul air. So pokok automatik kurang kupayaan air, molekul air. So bermaksud stoma kena terbuka ke tutup? Kena tertutup. Kalau terbuka lagilah banyak air dia keluar, betul? Okay, now tukar soalan tu dengan kawan sebelah dengan menggunakan pen merah. Kita lihat siapa yang kena. Nak tengok siapa yang dapat 9/9 solid. Kita tengok Okey, soalan pertama ni soalan senang saja. Yang ni saya khusus design untuk orang yang tugasan 1. Okey, tugasan 1 memang saya dalam proses intervensi. Kita target grup tugasan 1 mesti akan dapat A+ untuk SPM, boleh? Selepas intervensi kamu semakin yakin kamu boleh buat. Okey, dan yang ni untuk saya design untuk kumpulan tugasan 1. Dan yang ni adalah soalan yang mirip hampir macam SPM yang level lah. Okey, so ini jawapan dia. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey, 1, 2, 3, 4. Siapa betul semua? Soalan nombor 1, 4 markah. Angkat tangan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yes, 80%. Ya. Yang senang, 80% mencapai untuk betul. Masih lagi ada lagi 5 markah. Sebab sasaran kita ialah setiap pelajar mesti dapat 6 betul daripada 9. Okay, kita tengok. Berapa orang pula yang mendapat nombor 2A betul? Angkat tangan. Mekanisme pembukaan stoma. Okey, yang ni senang, kacang. So, dapat 5/9. Okey, boleh dapat tak 1 markah? Untuk mekanisme ni. Untuk soalan B. Ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal, betul? Ada tak? Siapa yang dapat ni? Angkat tangan, nak tengok. Okey, dah dapat 1 markah kan? So, tahniah, yang ini dah capai dah sasaran kamu. 6/9. Total berapa? 4/4? 8. 8/1? 9 markah. So, tadi dah betul 4. 1 dah betul, dah 5/9 betul. So, dapat saja ion kalium bergerak, maka capai sasaran kita. Sasaran kita ialah 6/9. Okey, kupayaan larutan dalam sel pengawal meningkat ke menurun? Okey? Meningkat.
Kupaian air dalam sel pengawal meningkat ke menurun? Berkurangan. Betul ke salah tu jawapan? Confused dah. Ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal, kupaian larutan dalam sel pengawal akan meningkat, kupaian air dalam menurun. Okey, maka molekul air daripada sel epidermis akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis dan stoma akan terbuka. Okey, tanda berapa lagi betul daripada B ni? Okey, B ni, siapa yang dapat 4 poin betul? Angkat tangan. Wow, siapa dia tu? Boleh sebut nama dia? Jamia dapat 4. Okey, siapa yang Jamia lagi? Naufal Amsyar. Tahniah, ada peningkatan Naufal Amsyar. Lagi. Siapa? Suhaili pun dapat 4. So Suhaili, kamu dapat apa semua total? 8/9. Betul, tahniah. Okey, now saya nak tengok siapa yang dapat 9/9. Siapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Tahniah, 9/9. Dan 8/9. Okey, tadi apa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7/9. 18. Seorang lagi. Lagi 2 orang. Siapa dia? Lagi 2 orang berapa? Yang mendapat 7/9. Tadi 9/9, 8/9, 7/9. 6/9 ada? Tak ada 6/9. Paling rendah 7/9. So 5 kazin. So tahniah. 5 kazin. Anda dah melalui satu proses pembelajaran mengenai mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. So sekarang ni kamu pun boleh faham macam mana ion kalium dan molekul skrosa boleh mengawal struktur ataupun sel pengawal tersebut, sama ada dia nak membentuk liang stoma ataupun dia menutup. Ini akibat dengan mengawal keupayaan larutan yang terdapat dalam sel pengawal. So tahniahlah 5 kazin. So saya rasa dengan kesimpulan yang saya berikan, sepatutnya kamu yang kena berikan kesimpulan. Tapi saya tengok kelas hari ini saya berpuas hati, lebih daripada 80% pelajar aktif di dalam kelas. Betul? Okey. Dan yang sangat saya banggakan ialah anak-anak intervensi saya. Okey, yang seramai 5 orang tadi itu cemerlang menjalankan tugas anda. Tahniah, ya. Alright. Saya nak 5 kazin jangan berputus asa. Kenangan silam jadikanlah sebagai satu kekuatan dan pengajaran untuk kamu bina tapak yang kukuh supaya dengan pencapaian chapter 2.2 ini memberikan kamu semangat dan inspirasi untuk teruskan memperjuangkan dunia sains biologi kamu. Dengan harapan di akhir SPM nanti kamu akan menguasai kesemua chapter Form 4 dan Form 5 dan kita akan mengulangi kejayaan lepas senior-senior kamu yang hebat dan saya yakin Batch Cyrus turut akan mengulangi kecemerlangan tersebut. Saya yakin 5 kazin akan dapat insya-Allah berapa semuanya 5 kazin? Tak kuat berapa 5 kazin? Alright, Al-Fatih. Sebelum itu, hai saya Zotia Remy. Terima kasih kerana sudi menonton channel saya. Assalamualaikum, bye-bye. Saya Cikgu Zulkifli Abdul Rahim, mengajar subjek Science Biology. Saya mempersilakan Al-Fatih untuk mengetuai kita punya cheer pada hari ini. Dipersilakan. Are you guys ready? Ready. Okay, let's go. Mari kemari. Mari kemari. Ibu hati sendiri. Ibu hati sendiri. Kami yang pilih. Kami yang pilih. Datang kemari. Datang kemari. Datang kelas bio. Datang kelas bio. Untuk dapat A+ bio. Untuk dapat A+ bio. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Pasti kau berjaya. Pasti kau berjaya. Masa berdetik. Masa berdetik. Tak henti-henti. Tak henti-henti. Kami Batch Cyrus. Kami Batch Cyrus. Berjuang habis. Berjuang habis. Okey, tahniah Batch Cyrus. Jumpa lagi, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi.
tahniah anda telah melalui dengan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa di kelas lain.